Lagi nang lobster Johor Bahru, abang wong Johor merene. Mangan nak kena jajal sing enak. Kape konco-konco ni. Apa maksud kojo-kojo ni? Kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kojo-kojo ni. Saya ada ketua kampung. Ketua kampung ni kira macam gubernur dekat Batu Pahat. Dia nak minta saya potong kaki krab. Okey, jom. Assalamualaikum. Namanya bang? Namanya? Saniran. Saniran. Sandiran. Ya. Panggil Wak Yan. Panggil Wak Yan. Boleh ngomong Jawa? So. Oh, boleh ngomong Jawa? Nak tengok tak kita ngomong Jawa? Cuba komen nak. Okey bang, ngomong Jawa. Sego lemak ke enak. Ki apa? Ketam king krab gede. 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 Ki iwak pun enak. Kabeh panganane enak lah. Jadi iki kali pertama sing teko mrene lah. Jajal makanan nang kene. Tapi abang cakap Jawa sama seperti ya. Wong kita. Okey, yuk kita potong. Bismillah. Pernah makan ni kepiting Alaska bang? Belum pernah. Kali pertama. Kali pertama. Okey, saya nak tengok abang makan, boleh? Boleh. Iki kepiting gede. Gede. Okay. Semua jangan ada tertinggal sikit pun. Ambil juga ambil. Correct. Oh, ini. Ini yang enak ni. Bismillah. Okey, tengok. Oh. Bang, ulasan dalam bahasa Johor bang. Ulasan kepiting ni. Okey, marem. Marem. Kepiting marem. Marem enak. Marem tu enak. Lembut. Gayah. Apa tu? Gayah. Nggayah tu maksudnya apa? Macam selera lah. Oh, nggayah. Saya nak kena belajar ni. Pelanggan saya banyak bang dari jauh-jauh. Kasih faham bos. Kasih faham bos. Tapi tak boleh lari ya. Buat sambil potong awak. Habis dia potong. Sampai habis tu. Saya nak abang cakap dalam bahasa Jawa, panggil semua orang-orang Jawa di Indonesia tu bang, yang belum pernah datang makan kepiting semua. Cakap Jawa bang. Lagi nang lobster Johor Bahru, abang wong Johor merene. Mangan nak kena jajal sing enak. Kape konco-konco ni. Apa maksud kojo-kojo ni? Kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kojo-kojo ni. Okey. Baik bang ya. Terima kasih. Orang Malaysia ngomong Jawa. Terima kasih bang. Baik. Terima kasih. Baik. Okey guys, so yang nampak video saya yang mana nak makan kepiting Alaska 598. Okey, yang belum follow tu tolonglah follow saya. Support saya, tekan button follow, bagi like, bagi komen, share. Dan tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali berbuka puasa di nasi lemak